Hari ni saya nak sharekan kat korang cara sebenar untuk cek tekanan angin tayar korang. Ini adalah cara yang sebenar, cara yang betul, dan panduan ini pun digariskan dalam panduan kilang tayar sendiri dan saya combinekan dengan panduan daripada kilang motor sendiri. So, macam mana cara nak cek tayar motor dengan kereta yang sebenar ni? Let's go. Tayar korang pancit mesti korang cari petrol pump mana yang terdekat kan. Dan bila korang dah sampai dekat pump tayar tu, mesti korang tekan bahagian tayar kempis tu. Setengah orang dia malas paling kepala lah. Tapi kalau betul-betul ikut cara punya, korang kena isi nombor KPA dengan PSI. Dua benda ni sama je, cuma dua bacaan unit yang berbeza. Macam mana nak tahu kan PSI berapa yang perlu ada dekat tayar korang ni? Setengah orang, diorang akan cek garis panduan pada tayar tersebut. Kita ambil contoh motor LC ni. Korang pusing je kat tayar ni, korang akan jumpa 280 KPA dan juga 41 PSI dalam kurungan. 41 PSI lah ni kena isi kan? Korang pun tekan 41. Sebenarnya salah. Korang tak nampak ke sebelah PSI tu apa? Cool ni sejuk. Weh, kita dekat Malaysia bai. Panas dia, na'udzubillah bai. So macam mana nak isi? Tayar pun suruh 41 PSI. Tapi cuaca Malaysia ni pula panas. Masa ni lah korang kena counter garis panduan yang ditetapkan oleh kilang motor. Macam mana korang nak ikut garis panduan daripada motor? Biasanya kalau motor LC V8 ni, kebanyakan motor lain pula, diorang akan letak panduan dekat arm ni. Kat sini ada bacaan KPA dan juga bacaan PSI. So ikut setup lah. Kalau korang jenis naik seorang pergi ulang alik kerja kan, depan buat 25 PSI, belakang keras sikit buat 29. Sebab belakang ni yang banyak menampung beban berat motor ni. Anda kata kalau korang naik double, letaklah 29 PSI pula, belakang 36. Nampak tak? Dia tak cecah 41 PSI sebab dia tahu itu adalah had yang paling keras untuk tayar ni. Dan juga jalan raya Malaysia yang agak panas lah. Apa jadi kalau korang pump tayar kereta korang dengan motor korang lebih daripada PSI yang ditetapkan? First, tayar motor korang atau kereta makan tak rata lah. Mesti kalau untuk motor, belakang ni dia akan botak bahagian tengah sahaja. Kiri kanan dia tak. Lagi-lagi korang yang pakai tayar soft compound, memang cepat lah. Rasa seminggu pakai dah botak tengah lah tu. So itu je lah ilmu untuk cek dan juga untuk isi tekanan angin tayar. Kereta ke motor ke semua sama je lah. So kalau korang nak video ilmu yang seterusnya, sila komen.